Lepas ni kalau nak makan nasi kandar, dah tak payah pergi jauh-jauh dah. Dah tak payah nak pergi Penang. Dekat sini je dah ada. Ni kisah kejadian hari tu, hari Sabtu. Member aku ajak aku makan nasi kandar. So, aku recommendkan dia dekat sini. One of the best nasi kandar in Johor Bahru. Speaking English aku Harap-harapkan korang faham lah apa yang aku cakap. Dekat sini bukan aku sampai sekali dua je. Aku dah sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali dah. Selain daripada menu nasi kandar yang aku suka dekat sini, dia punya servis memang tip-top. Walaupun crowd ramai macam ini, tapi dia berjalan dengan lancar, tak membuatkan korang tunggu lama. Tempat selesa, berhawa dingin, memang sesuai sangat lah kalau yang bujang, couple, family ataupun jomblo. Tapi dekat sini ada satu tingkat tau, kat belah atas tu. Korang pernah naik tak? Tapi kat sebelah atas ni dia terhad sikit lah, sebab apa meja dia tak banyak. Jadi kalau korang bernasib baik, dapatlah dekat atas ni. Tapi kalau korang tak nak duduk dekat dalam, kau boleh duduk dekat luar. Dekat luar pun dia ada meja banyak tau. Kiri kanan penuh meja. Sebab tu lah kalau korang datang dengan family besar, tak ada masalah. Dekat sini memang banyak meja. Ini kau tengok ramai-ramai, bukan orang sini je. Kedah, Terengganu, KL, silap-silap orang Penang pun ada kat sini. Ni kawan aku, CEO of Madu. Hari ni aku sidai dia. Baru dia tahu arti penyesalan dengan Syakir. Dengar cerita sampai bulan 8 ni dah 14 kali putus cinta. Tahniah Syakir Kalau kau tengok menu kat sini, kau orang hati-hati Aku takut nanti kau orang lupa yang kau orang tengah berdaya. Kalau aku selagi tak penuh pinggan tu, tak stop. Kurang macam biasa lah kau nasi kandar ni, kasih banjir bang. Tapi kadang-kadang setengah orang tak suka banjir. Tapi kalau macam aku, memang aku suka banjir. Kasih masuk je bang. Cili, bendir, telur masin, sumbat semua. Telur ikan pun jangan lupa sekali. Tengok ayam goreng pun dah tak tahan. Kasih cincang dulu baru masuk pinggan. Sayur nak kena ada, baru makanan seimbang. Nak betul-betul seimbang, tambah lagi lenceng satu. Mandikan dengan kuah. Dah mandi dengan kuah, kita tabur pula dengan bawang goreng. Menyengat babe bau dia. Ini ke dah lama sangat tak makan nasi kandar. Hari ni kita balas dendam cukup-cukup. Nasi kandar Marwah, one of the best nasi kandar in Johor Bahru. Tapi kalau korang nak tahu kan, walaupun nama dia nasi kandar Marwah, tapi kat sini dia bukan sekadar jual nasi kandar je tau. Banyak lagi menu-menu yang lain yang ada dekat sini. Tapi hari ni cuma ni je yang aku order. Nasi kandar yang aku ambil tadi. Lepas tu nasi goreng Cina favorite Akir, nasi goreng ayam kunyit telur mata, rojak mi wajib korang try. Ada juga roti steam kaya. Lepas tu aku ada order lagi pau ayam dengan pau daging, chicken wonton, tom yum seafood. Nak rangan-rangan, cheese wedges pun ada. Nak mana-mana, bubur pulut hitam ada, custard buah ada, opera cake pun ada. Ini kalau korang tak kenal, tak tahulah apa nak cakap. Ni ABC special. Air pula lychee blueberry dengan soda herb. Senang cerita, kalau korang ada lalu dekat kawasan ni, korang jangan fikir panjang. Terus je masuk nasi kandar Marwah. Sebab tak payah gaduh-gaduh nak makan apa. Ada banyak menu dekat sini. Tak nak makan nasi kandar, menu-menu yang lain pun ada. Siapa-siapa korang yang dah pernah sampai nasi kandar Marwah ni, cuba korang kongsi sikit menu apa yang korang cari dekat sini. Nanti ada je yang orang tanya, bang dekat mana bang? Bang dekat mana? Sini aku tunjukkan dekat mana. Yang ni rombok Taman Maustin. Kau nampak bangunan yang bentuk kapal ni, nasi kandar Marwah, dekat sinilah dia. Dekat sini dia buka hari-hari daripada pukul 7 pagi sampai pukul 12 pagi. Jadi kalau korang nak try nasi kandar best in Johor Bahru, kau boleh datang ke nasi kandar Marwah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.